Maka dia deal, dia punya bayaran dia adalah satu bentuk servis manfaat. Maknanya kau boleh simpan tanah tu dengan gantian servis contohnya servis apa-apalah servis. Mungkin servis bersihkan rumah aku selama setahun contohnya. Jadi dia tukarlah tanah, orang tu bayar pakai servis. Faham? Bayar pakai servis. Seperti mana kita pernah sebut sebelum ni, bayaran ni boleh dibuat tak semestinya menggunakan duit. Boleh bayar pakai barang. Tak semestinya menggunakan barang. Kita boleh bayar menggunakan servis. Kita servis. Kita beli kereta ni, kita tak bayar pakai duit. Kita tak bayar pakai barang, tapi kita bayar pakai servis. Kita beli kereta ni, dia punya bayaran dia adalah kita menghantar anak dia selama setahun ke sekolah. Itulah bayaran. Faham? Bayaran. Boleh. Faham? Maka pada ketika itu sebenarnya dia mengandungi makna ijarah. Maka segala syurut dalam akad ijarah perlulah diamalkan. Kemudian au ala ba'dhi al-'ainil mudda'ah, separuh. Lagi lagi ولا يصح بلفظ البيع والأصح صحته بلفظ tak boleh menggunakan lafaz bai'. Semalam dah terangkan kenapa tak boleh. Dia kata sekali lagi. ولا يصح بلفظ البيع والأصح صحته بلفظ الصلح. Kemudian ولو قال من غير سبب خصومة صالح ذلك بكذا والأصح متلازم. Malam saya dah terangkan. Dia tak boleh guna lafaz salih ni tanpa ada apa-apa khusumah. Tak ada apa-apa masalah, terus ibtidaan kita pergi ke orang, kita nak beli rumah dia, kita guna perkataan salih ni. Mana boleh? Salih ni, sirah itu, ia mengandungi makna ada berlaku pertikaian, baru kita guna perkataan salih ni. Tapi kalau tak ada apa-apa pertikaian, kita menggunakan lafaz bukan pada tempatnya. Sepatutnya lafaz yang dipakai bi' ni terus je jualkan kepadaku. Faham? Bukan salih ni. Maka butlanu tak sah sebab menggunakan sirah bukan pada tempatnya. Walau salaha min dayn ala 'ainin sahha. Salah satu bentuk suluh ni, tengok min ala. Min tu yang asal, ala tu yang menjadi apa ni, gantian. Min dainin ala. Maksudnya orang ni dia ada hutang dan mereka telah buat suluh, bayarannya ain. Faham? Min tu yang asal, madkhul ala adalah yang didil untuk diselesaikan masalah. Contohnya hutangnya adalah sekian-sekian. Contohlah 10,000. Dia punya lafaz dia salih. Salahtuka min 10,000 ringgit ala apa? Ala sayyarati. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia telah deal daripada bayar hutang kepada hutang tu dibayar dalam bentuk kereta. Faham?
Itu cara mereka berdua menyelesaikan hutang. Setuju macam mana? Setujunya daripada bayar duit kepada bayar dalam bentuk kereta. Boleh. Faham? Salih ni min 10,000 ala sayyarah. Soalnya فإن توافقا في علة الربا مشترطا قبض العوض في المجلس. semalam dah terangkan. Kalau min dengan ala tu dua-dua adalah daripada jenis yang sama, nauk yang sama, ribawi, maka serah menyerah mesti buat dalam majlis. Maknanya yang min itu adalah beras, ala tu adalah gandum. Jadi maknanya elat ribawi dia sama. Maka bila sama dia perlu taqabud. Bila selesai sahaja akad suluh ni terus diserahkan. Terus serah. Kalau macam kereta tadi boleh tangguh lagi serah. Tapi yang ni asalnya beras, bayarnya gandum. Dua tu elat yang sama, maka dia mesti taqabud. Seterusnya وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس. wa illam yatawafaqa. Kalau kedua-duanya tak muafakat pada elat riba, kita tengok fa fihi tafsil, ada tafsir. Tengok dulu benda apa tu, benda apa yang dipersetujui untuk diganti dengannya. Kalau dia itu benda yang berbentuk ain, benda fizikal ain, maka tidak disyaratkan mengambilnya di dalam majlis. Boleh tangguh lagi serah. Tapi kena ta'yinkan dalam majlis. Kemudian adakah kena serah juga dalam majlis? Ada khilaf. Seterusnya وإن صالحا من دين على بعضه فهو إبراء عن باطل. Ada satu lagi cara suluh ni, hutang. Dia panggil suluh min dainin ala ba'dihi. Dia punya suluh dia adalah orang tu dah mengaku ya saya ada hutang. Jadi pemilik hutang tu dia suluh, dia kata salahtuka min daini alaika ala ba'dihi. Jadi aku suluh dengan kau hutang 10,000 tu dengan separuh daripadanya. Maksudnya apa? Maksudnya dia kata bayar separuh je. Hutang tu bayar separuh je. Apa maksud hutang tu bayar separuh je? Maksudnya separuh lagi halal. Faham? Maka sebenarnya apa yang sedang berlaku adalah dia telah menghalalkan sebahagian hutang. Faham? Bila dia kata aku suluh daripada keseluruhan hutang tu kepada separuh je, maksudnya apa? Aku halalkan separuh lagi, kau tak payah bayar. Itu maksud dia. Itu dia kata maksudnya ibra'. Ibra' kan maksudnya menghalalkan hutang. Boleh. Nampak? Jadi inilah idea, idea cara nak selesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah orang berhutang kita, mungkin cara nak supaya dia bayar juga, kita bagi diskaun. Faham? Mungkin bagi diskaun dia mudah sikit nak bayar. Macam JPJ buat kan, bagi diskaun saman. Bila raya je ada diskaun. Tujuannya supaya paling orang bayar jugalah. Dia tak bayar langsung. Kemudian tapi dalam bab ni dia boleh terus direct guna perkataan ibra' je, tak guna perkataan suluh. Dengan lafaz ibra', dengan lafaz apa lagi? Hatti. Boleh. Kalau dia nak jenis yang ni lah, dia punya deal dia tu bayar separuh, dia terus je direct guna abra'tuka min ba'dhi duyuni alaika. Saya halalkan kau daripada separuh hutang. Boleh terus, tak perlu guna perkataan salahtuka. Dia boleh terus guna perkataan abra'tuka ataupun
Hatattu kan aku kurangkan. Hatta mana kurangkan, diskaunkan. Dan apa-apalah perkataan yang menunjukkan dia telah memberi diskaun, mengurangkan tanggungjawab bayar hutang. Boleh, tak ada masalah. Dia beza dengan jual tadi. Jual tak boleh. Seterusnya duduk boleh. Nak guna lafaz suluh boleh. Nak guna lafaz ibra' boleh. Hattun boleh. Jadi apa yang kita dapat faham secara ijmali, maknanya dalam bab muamalah ni memerhatikan penggunaan sirah dokumen yang betul adalah penting. Gunakan ayat yang betul. Kena jelas nak buat muamalah apa, dan gunakan sirah yang betul. Kerana sirah memberi kesan kepada hukum. Kemudian walau salaha min halin ala muajjal mithlihi aw akasa lahu. Dia buat suluh satu bentuk. Macam mana bentuk dia? Walau salaha min halin. Min tu yang asal, ala tu yang baru. Hal dia maksudnya dainil hal lah. Dia suluh. Hutang tu dah sampai waktu dah ni, nak kena bayar dah. 10,000. Buat suluh macam mana? Buat suluh kepada min halin ila ala misli. Sama banyak. Aku suluh kau, hutang yang kau kena bayar hari ni 10,000 tu, suluhnya kau bayar lagi 2 bulan, 10,000 juga. Itu je dia punya bentuk suluh. Untuk suluh dia maksudnya bayar lewat, bagi masa tambah. Tambah masa, tapi kadar tak kurang, tak diskaun. Maka apa terbalik? Hutang tu lagi 2 bulan. Dia punya suluh dia bayar sekarang. Apa function? Aku suluh hutang yang lagi 2 bulan tu bayar hari ni. Bayar 10,000 juga. Tak ada function lah. Kalau bayar hari ni 5,000, ada juga function. Dia kena bayar lagi sebulan. Tapi kalau kau bayar hari ni, aku bagi diskaun. So kalau dua-dua surah ni, dia kata apa? Larah. Suluh tu larah, tak sah. Apa maksud tak sah? Sifat hutang itu kekal seperti biasa, seperti asal. Kalau hutang tu hal-hal, kalau hutang tu muajjal, itu maksud dia larah. Sifat hutang tu kekal seperti asal. Ia tidak berubah disebabkan suluh tadi. Sebab apa tak berubah? Sebab suluh tu tak sah. Bila suluh tu tak sah, dia kekal seperti asal. Larah. Melewatkan yang sudah tiba waktu, mengawalkan yang lewat. Dua-dua suluh seperti itu larah. Kemudian فإن عجل المؤجل صح الأداء. Kalau orang tu hutang yang belum sampai waktu, dia bayar awal. Ajalal muajjala. Ajalad dainal muajjal. Ajalad dainal muajjal. Kalaulah dia bayar cepat hutang yang belum sampai waktunya, sah tak? Sah. Sah bayar cepat. Sahal ada. Sah bayar hutang itu. Kemudian walau salaha min 'asharatin halin ala 5 muajjalatin bari'a min 5 wa baqiyat 5 halatin. Macam mana lafaz dia? walau salaha min 'asharatin halatin ala 5 muajjalatin bari'a min 5 wa baqiyat 5 halatin. Wa baqiyat 5 halatin. Jadi dia buat suluh. Dia buat suluh macam mana surah dia? 10,000 telah sampai waktu halah. Jadi buat suluh macam mana? Aku suluh dengan kau 10,000 ni, bayar 5,000 je, lagi 2 bulan. Faham?
10,000. Suluh dia apa? Bayar 5,000 je lagi 2 bulan. Maknanya dia jadikan apa? Hutang yang kena bayar sekarang bayar kemudian bersama kemudian tu ada diskaun lagi. Kemudian dan diskaun dua kelebihan lah. Pertama, ditangguhkan waktu. Yang kedua, ada diskaun. Maka tadi kan kita belajar, kalau buat suluh, hutang yang dah sampai waktu dibayar lewat, suluh tu tak sah. Maka suluh tu tak sah. Suluh untuk bayar lewat tu tak sah. Tapi ibrak tu sah. Itu yang titik tambah tolak tu semua jawapan dia adalah hutang tetap kena bayar sekarang. Kenapa kena bayar sekarang? Suluh untuk tangguh tu tak sah. Dan hanya kena bayar 5,000 saja. Suluh untuk diskaun itu sah. Kemudian kalau dia buat terbalik. Terbalik itu maksudnya hutang yang apa ni kemudian tu bayar sekarang, maka lara, dua-dua lara. Kemudian الصلح على الإمكان فيبطل إن جرى على نفس المدعى وكذا إن جرى على بعضه في الأصح. lagi وقوله صالحني عن الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح. dia suluh ni semalam kita sebut dia punya step dia. Dia mula-mula mesti berlakunya khusumah. Lepas khusumah ada iqrar. Lepas iqrar baru suluh. Kamu dah belajar seawal kitab Batal Raya, tidak sah suluh alal inkar. Contohnya, satu orang dia datang, dia kata, ni rumah yang kamu duduk ni rumah aku sebenarnya. Ataupun dia kata, motor yang kamu naik ni motor aku. Dulu aku suruh kau simpan, betul kau guna. Orang tu kata, mana ada, ini aku beli, ini aku waris. Orang tu engkar, dia tak bersetuju, tak mengaku pun. Lepas tu orang yang dakwa ni kata, tak apalah, kalau kau tak mengaku, kau bayar aku 5,000. Lah, kenapa pula nak kena bayar 5,000? Faham? Dia tak mengaku pun yang ni orang tu punya. Kenapa pula dia nak kena? Tak apalah, kita deal, kau bayar 5,000 je. Itu ambil motor ni. Kenapa pula nak bayar 5,000? Dia basic dia mesti orang tu kena mengaku dulu yang ni dia punya, barulah boleh buat suluh. Faham? Tak logik dia. Kenapa suluh alal ingkar tak sah? Nak suluh macam mana? Orang tu tak setuju pun yang ni dia punya. Nak suluh apa? Dia kata dia punya. Kenapa pula dia nak kena bayar? Itu yang dimaksudkan. Tidak sah suluh alal ingkar. Suluh mesti alal iqrar. Orang tu mengaku dulu. Betul lah, ini aku punya, kau punya. Barulah, okey, tak apa, kau bayar aku ni, kau ambil. Okey. Kemudian ada scammer kan buat macam tu, suluh alal inkar. Kemudian jadi injara suluh ala nafsil mudda'ah tak sah. Nafsil mudda'ah tu tak sah. Lagi lagi وقوله صالحني عن الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح. Salih ni, contohnya bila orang tu dia dakwa, dia kata ni tanah aku. Orang ni ingkar. Kemudian orang yang ingkar ni kata kepada mudda'i. Dia ada dua pihak, mudda'i, munkir. Mudda'i ni mendakwa ini tanah dia. Orang yang duduk kat tanah tu kata tak, dia ingkar. Tapi orang yang mungkin tu dia telah kata kepada mudda'i. Dia kata apa? Salihni anid dar allazi tadda'i. Dia kata kepada mudda'i, suluhlah, kita buat damailah, buat suluh dengan aku daripada rumah yang kau dakwa itu rumah kau. So adakah bila dia berkata kepada
mudda'i dengan ayat seperti ini menunjukkan dia telah mengaku. Dia tidak meluahkan ayat pengakuan secara soreh. Adakah kita kata bila dia kata begini, maknanya dia mengakulah tanah tu bukan dia punya. Sebab kalau tanah tu adalah dia punya, kenapa dia kata suluhlah tanah ni dengan aku? Tak perlulah dia meminta orang tu suluh kalau itu memang bukan tanah orang tersebut. Tapi bila dia kata kepada orang itu, Salih ni, suluhlah dengan aku tanah ataupun rumah yang kau dakwa ni, perkataan dia itu menunjukkan bahawasanya dia mengaku tanah ni bukan dia punya, tanah ni orang tu punya. Adakah itu soalan? Adakah perkataan itu menunjukkan dia mengaku? Apa kesan kalau kita katalah perkataan itu menunjukkan dia mengaku? Kesan dia suluh tu sah. Faham? Kalau kita kata ia tidak menunjukkan sebuah pengakuan, maka suluh itu tidak sah. Maka jawapannya apa? Suluh tu, adakah ia sebuah pengakuan yang terkandung di dalam ayat tadi? Laisa. Tidak, bukanlah ikrar. Maknanya apa? Bila dia kata bukanlah ikrar, maknanya apa? Maknanya suluh tidak sah. Seterusnya, duduk. Apa? Al-qism as-sani yajri bainal mudda'i wa ajnabi. Itu tajuk ke apa tu? Tajuk ke matan? Seterusnya, Fa in qala wakkalani al-mudda'a alayhi bis-sulhi wa huwa muqirrun laka sahha. Lagi. Walau salaha li nafsihi wal halatu hadhihi sahha wa ka'annahu ishtara. Sekali lagi. Al-qism ats-tsani yajri bainal mudda'i wa ajnabi. Bainal mudda'i wa ajnabi. Macam mana tu surah tu? Al-qism ats-tsani ni merujuk pada apa? Al-qism ats-tsani min as-sulh. As-suluh 'ala al-inkar lah. As-suluh 'ala al-inkar. Itu maksudnya al-qism ats-tsani. So bila dia sebut perkataan ajnabi, maknanya ada tiga pihak. Dia akan jadi tiga pihak. Siapakah tiga pihak tersebut? Tiga pihak itu adalah munkir, mudda'i dengan ajnabi. Maksudnya suluh 'alal inkar ni dia boleh melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga, third party. Pihak ketiga. Macam mana surah tu pihak ketiga tu? Macam mana? Baca. Fa in qala wakkalani. Qala al-ajnabi. Ajnabi kata. Dia kata kat siapa? Dia kata dekat munkir tu. Wakkalani. Wakkalani mudda'a alayhi bis-sulhi wa huwa muqirrun laka sahha. Bukan. Wakkalani tu maksudnya munkir. Ajnabi ni dia berkata kepada mudda'i. Faham? Ajnabi dia kata kepada mudda'i. Kena tahu tu fa'il dia siapa. Wakkalani maksudnya yang munkir tu. Ajnabi kata kepada mudda'i, si fulan telah melantik aku sebagai wakilnya. Untuk apa? Untuk melakukan suluh dengan kamu. Lagi? Dan dia mengakui apa yang engkau dakwa itu. Pihak ketiga datang. Dia berkata, saya ni wakil si fulan, yang kau dakwa tanah yang dia pegang tu tanah kau. Jadi dia telah wakilkan saya untuk buat deal dengan kamu, buat suluh.
Dan dia dah mengaku yang tanah tu memang kau punya. Faham? Macam tu ayat dia. Dia kata kepada siapa? Kepada mudai. Tapi pakai orang tengah, ajnabi. Ha. Boleh tak? Pakai orang tengah macam ni. Orang tengah yang kata orang tu mengaku. Faham? Sah. Boleh. Lagi? ولو صالحا لنفسه والحالة هذه صحا وكأنه اشتراه. Walau salah si ajnabi tu, salah fa'il ajnabi. Kalaulah ajnabi tu dia buat suluh. Dia buat suluh tu untuk diri dia. Untuk diri dia, bukan untuk orang tu. Bukan untuk orang ni. Dia buat suluh untuk diri dia. Kemudian dalam keadaan seperti ini, dalam surah tadi tu, dalam surah Inkar, maka hukumnya sah. Dan seolah-olahnya sebenarnya dia telah beli tanah tu daripada mungkir. Kemudian وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل بإنكاره وهو شراء مغصوب ويفرق بين قدرته على ابتداعه وعدمها وإن لم يكن هو مبطل. Jadi yang surah tadi tu, pihak ketiga tu dia datang kepada pemegang tanah. Dia kata, suluhlah tanah ni dengan aku. Aku bayar sekian-sekian. Dalam keadaan orang ini mengingkari dakwaan yang pihak yang seorang lagi tu. Jadi pihak ketiga dia datang, sailang, dia masuk. Dia kata, suluhlah dengan aku je lah, aku bayar sekian-sekian. Maka sebenarnya apa yang sedang berlaku, dia telah beli tanah tu daripada orang tu. Beli. Kemudian dia bawa satu surah. Apa surah dia baca? Dia surah dia adalah pemegang tanah tu dia engkar. Dia kata dia tidak mengakui dakwaan si fulan itu benar. Dia kata tidak, ini tanah saya, bukan kamu punya. Itu maksud dia mungkir. Pihak ketiga ni datang kepada si mungkir ni. Datang buat apa? Dia datang, dia nak beli. Dia nak beli tanah tu daripada si fulan. Dia nak beli. Tapi dalam masa yang sama, ajnabi itu percaya bahawasanya orang ini sebenarnya tidak betul dalam penafian dia. Apa maksud dia tak betul pada penafian dia? Maksudnya sebenarnya memang tanah tu bukan dia punya. Yang dia kata ataupun dia menafikan dakwaan tu sebenarnya ditipu. Dia percaya orang ditipu, tapi dia pergi beli juga. Itu surah dia. Dia beli daripada orang yang dia percaya orang tu tipu, kata tanah tu dia punya. Kalau dia beli juga, apa yang berlaku? Syirak, dia beli daripada seseorang yang dia percaya orang ini adalah tidak bercakap benar ketika dia didakwa mengambil tanah orang lain. Dia tak bercakap benar, sebenarnya memang bukan tanah dia. Jadi orang yang macam tu kita percaya dia tipu, yang dia jual tu bukan tanah dia, kita beli juga tanah tu daripada dia. Apa jadi sebenarnya? Sebenarnya yang sedang berlaku apa dia? Sebenarnya dia ni telah membeli sesuatu yang dirampas. Sebenarnya surah dia adalah
orang tu ambil tanah orang lain, kita tahu itu tanah orang lain, kita pergi beli juga daripada dia. Jadi kita ni pun berdosa lah. Kita pergi beli tanah yang dirampas. Apa maksudnya? Kita beli tanah daripada seseorang yang tidak memiliki tanah itu. Kita membeli tanah yang diambil tanpa hak. Sepatutnya tak sah beli tanah daripada seseorang yang bukan pemilik kepada tanah tersebut. Kemudian وَالْفَرَّقُ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى اتِّبَاعِهِ وَعَدَمِهَا. Oh, kalau begitu surah dia lain ni. Dibezakan antara apa? Baina qudratihi 'ala ittiba'ihi wa 'adamiha. Wa 'adamiha. Maknanya dia bukan deal dengan pemegang tanah lah. Dia deal dengan mudda'i lah surah dia betulnya. Faham? Maksudnya dia pergi kepada mudda'i. Mudda'i ni kata, mudda'i bergaduh dengan satu orang. Mudda'i kata, tanah yang kau duduk ni tanah aku. Dan orang tu dia engkar. Dia kata, tak, ini tanah aku. Ada pihak ketiga datang kepada mudda'i ni. Dia nak beli tanah tu. Tanah yang sedang dipegang oleh satu orang. Satu orang. Yang mana orang itu mendakwa itu tanah dia. Dan dia menafikan dakwaan pihak yang satu lagi bahawa ini tanah dia. Jadi pihak ketiga ni pergi kepada orang yang mendakwa itu. Dia kata, kau juallah tanah itu kepada aku. Dan akad jual beli berlaku. Dan menurut etika dia, orang yang pegang tanah tu sebenarnya tipu. Ini bukan tanah dia, ini tanah orang ni. Jadi kalau dia percaya tanah itu adalah tanah orang ini, maka jual beli itu sah ataupun tak sah. Maka jual beli itu sah ataupun tidak sah, dia bergantung. Dia sama macam surah yang kita belajar dalam bab buyuk. Hukum membeli mabi' yang dirampas. Kita beli dengan orang ni, tapi orang ni tanah tu dia tak pegang, orang lain yang pegang. Kita beli dengan dia, sah ataupun tidak, bergantung. Kalau pembeli mampu untuk merampas semula, mengambil, merentak daripada orang yang menipu ni, kalau dia rasa dia mampu, maka sah jual beli. Tapi kalau dia beli dan dia pun tak mampu nak ambil balik, maka jual beli itu tidak sah. Kerana salah satu syarat sah jual beli adalah al-qudratu ala taslimil mabi'. Mampu serah. Lagi? Wa illam yakun huwa mubtilun la ghasl. Tapi kalau pihak yang mengingkari, menafikan, sebenarnya benar dalam penafiannya, memang tanah tu dia punya, kita pergi buat suluh dengan pihak ni, maka tak salah suluh kita. Kita buat suluh apa? Kita buat suluh atas benda yang orang tu bukan dia punya. Tak sah. Seterusnya, habis. Bab suluh dah habis. Jadi sebenarnya bab suluh secara ijmali ni kita dah faham dah konsep dia. Maksudnya dalam syariat ni ada satu bab dia panggil suluh. Suluh ni dia adalah cara nak apa? Nak selesaikan masalah. Selesai masalah. Tengok ada macam-macam cara. Supaya pihak yang bertelagah ni dia nampak juga cahaya cara nak apa? Nak keluar daripada masalah. Kalau masih semua tegak je nak kekal dengan mereka punya hak tuntut menuntut, maka masalah tak selesai. Maka kena pergi juga kepada jalan suluh. Kita tengok suluh. Ada tak idea-idea yang boleh dibentangkan supaya masalah ni selesai. Faham?
Ini suluh. Semalam kita sebut ada suluh dalam bab kahwinan. Ini suluh dalam bab perniagaan, harta benda lah. Dia ada suluh lagi satu. Suluh dalam di antara dua negara. Hudaibiyah tu kan bagi suluh. Itu pun ada juga. Dia nanti bab belakang, bab jihad, bab sair. Dia ada bab tentang masalah suluh di antara dua negara, dua kabilah, dua negara. Sudah tentulah suluh itu adalah demi yang kita panggil dalam bahasa moden ni, antaranya dia panggil gencatan senjata. Gencatan. Hudnah dalam bahasa Arab. Hudnah. So ada perbahasan tentang bolehkah kerajaan Islam membuat gencatan senjata dengan kerajaan bukan Islam. Boleh atau tidak? Sebab dari satu segi gencatan senjata ni dia seolah-olah orang Islam tu tunduk kepada orang bukan Islam. Sedangkan Quran kata qatilu, perangilah mereka, kama yuqatilunakum kafah, seperti mana mereka perangi kamu, kamu perangi mereka. Tapi dalam masa yang sama ada ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada suluh. Ada. Kita ada istilah muahid. Orang kafir dengan kita ni, pertama kita ada kafir harbi, kita ada kafir zimmi, kita ada kafir muahid, kita ada kafir musta'min. Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Ini dipanggil apa? Aman. Dia guna perkataan wa in ahadun minal musyrikina istajaraka, meminta perlindungan. Ada juga. So ini fiqh ni dipanggil fiqh apa? Fiqh kenegaraan. Hubungan diplomasi, hubungan antara dua negara. Itu bab belakang. Itu pun bagi suluh juga, ataupun dia panggil hudnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, gencatan senjata paling lama boleh buat hanyalah 10 tahun sahaja. 10 tahun, tak boleh lebih. Istimbat daripada apa? Istimbat daripada suluh Hudaibiyah. Suluh Hudaibiyah berlaku selama 10 tahun. Walaupun dicabuli setelah 2 tahun dicabuli, tapi perjanjian sebenarnya berlangsung selama 10 tahun, dan diistimbat daripada situ hudnah boleh dibuat 10 tahun. Jadi kalau kerajaan Islam melihat ada keperluan untuk suluh, suluh ni sepertinya macam menghina diri lah suluh kan. Tapi kalaulah itu yang masalah yang lebih baik, suluh je, tak payah gaduh. Faham? Gaduh habis semua, jadi padang jarak, padang terkukur. Sebab mungkin negara kafir itu lagi kuat, orang Islam pun tak kuat, jadi dia ambil pendekatan suluh. Faham? Dan mungkin itu pendekatan yang dibuat oleh sebahagian kerajaan Islam dulu. Contohnya Kedah, dia pernah buat suluh dengan Siam. Dia punya suluh dia setiap tahun Kedah kena hantar orang panggil apa? Macam jizyah. Tapi tak panggil jizyah, panggil apa? Apa bahasa dia? Kena hantar bunga emas kepada kerajaan Siam. Bunga emas tu dia macam jizyah lah. Dia bukan jizyah, dia panggil ufti. Faham? Ufti itu cukai. Jadi kerajaan Islam pula pergi hantar cukai. Nampak macam mana? Itu cara yang lebih sesuai. Yalah, tak apalah, kita korban duit sikit, tapi kita jaga yang lebih banyak. Faham? Itu diuruskan oleh pihak pemerintah. Kalau dilihat itu yang lebih bagus untuk menjaga masalah yang lebih besar. Okey, baca. Sekarang ni tajuk yang kita belajar ni memang tajuk yang biasanya akan diletak sekali dengan bab suluh yang dipanggil al-huququl mushtarakah.
kalau dalam istilah moden ni mungkin masalah hak-hak awam. Hak-hak awam. Tempoh hari pun saya ada sentuh tentang masalah hak awam ni, hakul asbaqiyah. Jadi dalam agama ni dia ada hak-hak awam. Kalau dalam civil ada buku undang-undang khas hak awam yang mungkin dikawal. Kalau ni dia panggil pembandaran. Pembandaran ni akta perbandaran. Contohnya akta reserve jalan. Jalan kena buat besar mana, dan tak boleh mencabuli reserve jalan. Ni kawasan kiri kanan jalan tu dikosong, tapi dia reserve jalan. Faham? Maka hendaklah dibiarkan kosong. Tak boleh letak apa-apa bangunan. Faham? Sebab direservekan untuk jalan. Kalau ke depan nanti jalan tu perlu pelebaran, so kita dah ada tanah balance. Ataupun bila jalan sempit, so tepi kiri kanan tu digunakan untuk jalan. Jadi perbuatan mencabuli reserve jalan adalah melanggar syarak, juga melanggar undang-undang. Faham? Reserve jalan dijaga. Sama ada reserve jalan tu di darat ataupun di udara. Itu semualah bahasan. Baca. Mula-mula pembahasan pertama adalah jalan. Hukum hakam perbandaran ni mula-mula sekali sebut tentang jalan. Baca nanti dalam Tirmizi, tapi tahun depan dia ada dalam Tirmizi bab jalan. Berapa lebar sesebuah jalan itu dibuat. Just nak buat kampung. Dalam istilah fiqh, reserve ni dipanggil harim. Harim. Jadi kawasan reserve sungai, reserve jalan, reserve ni tak boleh sentuh. Tak boleh buat bangunan. Kalau semua dibenarkan kawasan tepi-tepi sungai ni buat bangunan, buat ladang, maka dia akan rosakkan sungai itu sendiri. Faham? Jadi kerajaan lah yang kena kawal benda ni, buat peraturan. Buat peraturan dan buat penguatkuasaan, supaya ni pihak-pihak ni tak ambil buat je harta dia. Jadi perkara yang paling basic dalam sebuah bandar adalah jalan. Faham? Walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut antara nikmat Allah kepada manusia adalah Allah wujudkan jalan atas muka bumi. Manusia boleh jalan, lalu. Faham? Kalau laluan tak ada manfaat lah bumi ni. Jadi laluan ni adalah benda yang sangat penting. Faham tak? Laluan ni benda yang sangat penting, dan kena diberi reserve khas. Tak boleh dicabuli kawasan tu. Apa makna tempat-tempat untuk berkunjung, tapi kalau jalan yang pergi kepada dia tak elok, faham? Sempit. Maka antara infrastruktur yang utama yang kerajaan kena jaga adalah jalan. Buat jalan. Makin pantas jalan tu, maka makin sebenarnya pergerakan ekonomi lagi bagus. Faham? Jadi manusia dia upgrade jalan ni. Idea dia, kalau jalan bawah penuh, kita buat atas, flyover. Faham? Untuk mengatasi sesak. Kalau sempit lagi, kita pakai udara. Itu kan semua jalan. Jalan darat tak boleh lalu laut. Atas tanah tak boleh, bawah tanah. Itu semua jalan. Bawah tanah pun jalan, atas jalan. Udara jalan. Ada lagi atas udara jalan. Jadi jalan adalah nikmat. So kerajaan yang menjaga. So dia sebut tadi, jalan tak boleh ditasarruf. Tak boleh. Tak boleh dipakai untuk selain daripada jalan. Untuk selain untuk laluan. La yutasarraf. Baca. At-tariqun nabidu la yutasarrafu fihi bima yadurrul mar'ah. Itu kaedah dia. Tak boleh dibuat apa-apa atas dia dengan sebarang tindakan yang memudaratkan marah orang yang melaluinya. Tariqun nafis, jalan awam. Jalan ni dia ada jalan awam, jalan private. Yang disebut kat sini jalan awam lah. Kalau jalan private, ikut dia nak buat apa, itu jalan dia. Tapi kalau jalan awam,
Tak boleh dibuat apa-apa yang boleh memudaratkan, marah orang yang nak lalu. Maksudnya ولا يشرع فيه جناب ولا سابق يدعو. jadi tak boleh buat tu infrastruktur, tak boleh buat sama ada di atas jalan itu sendiri ataupun di udara jalan. Dua-dua tak boleh. Maka rentetan daripada itu, tidak boleh diadakan janah, tak boleh dibuat balkoni, tak boleh dibuat atap yang merintangi udara jalan tu. Jalan rumah kita kiri kanan, bangunan kita kiri kanan jalan. Jadi dia pasang atap yang merintangi udara jalan. Dia pasang awning, dia pasang balkoni, faham? Yang mana menyebabkan kenderaan tinggi tak boleh lalu kawasan tu sebab ada awning daripada rumah bangunan sebelah menyebelah di jalan tersebut. Ataupun pasang billboard ke yang merintangi jalan, sekira-kira kenderaan tinggi yang biasa lalu jalan tu dah tak boleh lalu, maka tak dibenarkan. Kalau ada, di BKN datang robohkan, cabut, faham? Kerana dia mengganggu maksud jalan. Baca. ولا يشرع فيه جناب ولا سابق يدعو. Itu semualah awning, balkoni, apa sahaja. بل يشترط ارتفاعه بحيث. Kalau nak buat boleh, tapi syarat dia, ketinggian dia adalah melepasi. Boleh melepasi kenderaan yang paling tinggi lalu kat situ. Boleh. Kalau zaman dulu kenderaan apa yang paling tinggi, unta lah. Kalau ada orang naik unta lalu jalan tu, lepas tak? Kalau ada awning. Kalau lepas boleh. Kenderaan unta tu pula macam mana dia punya taswir dia? بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا. بحيث يمر تحته منتصبا. Yamurru tahtahu muntasiban. Yamurru macam mana? بحيث يمر تحته منتصبا. Lagi? وإن كان ممر الفساد والقوافل فليرفعه بحيث يمر. Kalau laluan tu laluan pejalan kaki, orang nak lalu situ dia boleh lalu dalam keadaan berdiri. Orang kata boleh lalu, tapi merangkak. Orang yang buat awning tu kan boleh lalu tu, tapi tunduk sikit. Dia suruh pejalan kaki ikut dia punya awning dia. Dia lah kena tinggikan awning, bukan pejalan kaki kena raikan dia punya awning dia. Jadi kalau laluan tu laluan pejalan kaki, orang secara umumnya orang boleh berjalan dalam keadaan tegak badan. Kalau boleh lalu tapi kena bongkok, tak boleh. Dan kalau laluan tu laluan kenderaan, disebut kalau kita tu kuda, penunggang kuda, penunggang unta lalu kawasan tu, dia kena tinggi lagi. فليرفعه بحيث يمر تحته المحصل على البعير وأخشاب المظلة. Jadi bukan sekadar unta boleh lalu. Unta, yang atas unta tu ada sekeduk. Dia sekeduk tu dia pasang kayu-kayu, ada atap dia, bumbung dia. Sampai ke bumbung sekeduk tu semua boleh lintas. Ketinggian kena lebih daripada tu. Lagi? ويحرم الصلب على إشراء الجنائز. Apa dia? ويحرم الصلب على إشراء الجنائز. Dan tidak dibenarkan suluh untuk buat perkara-perkara tadi. Kan dia kadang-kadang berlaku tempat ni tempat awam, tapi ada orang dia boleh bayar pegawai mana, tempat yang sepatutnya tak boleh buat bangunan permanent tiba-tiba boleh. Patutnya tak boleh. Sebab apa? Bayar. Maka benda-benda yang melibatkan awam ni tak dibenarkan suluh. Maksudnya tak apalah,
Orang yang nak buat awning tu dia kata saya bayar lah. Saya bayar, saya boleh buat awning yang rendah tu. Tak boleh, tak dibenarkan. Dia hendaklah dibiarkan bebas, tak boleh dideal. Untuk menjaga hak awam. Kalau macam tu orang ada duit dapatlah buat, dapat mencabuli hak awam. Dia bergantung pada penguat kuasa. Kalau penguat kuasa, kalau orang bayar, benda yang tak boleh pun jadi boleh, walaupun mengganggu hak awam. Itu dah masalah integriti lah. Sepatutnya tak boleh. Kalau ikut Akta Perbandaran tak boleh. Macam-macam undang-undang. Cuba baca Akta Perbandaran. Nak buat hotel, bukan boleh sekati buat hotel. Sebab dia adalah dia punya kiraan dia. Kalau kita tak benarkan buat, sebab dia akan mewujudkan kepadatan. Sebab bila hotel, dia jadi tempat yang tumpuan orang. Kawasan tu kawasan perumahan. Jadi bila ada benda-benda tumpuan ni, dia akan menjadikan tempat tu sesak. Jadi so dia ada Akta Perbandaran tak boleh. Tiba-tiba boleh. Jadi ada something wrong lah. Adalah tu benda jejas. Kemudian tak boleh. Tak boleh buat dakah. Dakah ni macam pangkin. Kat tepi jalan tiba ada pangkin, ada tembok untuk duduk-duduk. Rumah dia depan jalan, ditarik halaman rumah tu sampai makan jalan. Faham? Jadi menyebabkan jalan jadi sempit lah. Dakah ni permanent. Tak boleh. Udara tak boleh, darat lagi tak boleh. Soalnya tanam pokok tak boleh. Baca terus. Ada satu ukil kata, tengok mutalak ke tak. Yadurra tasniah ke mufrad? Kalau tanam pokok tu tak mutalak boleh. Kalau mutalak tak boleh. Lagi? Muktamadnya tak boleh. Maknanya dibiarkan reserve jalan tu sebagai reserve. Sebab kita tak tahu keperluan yang akan datang, kan? Kalau kita dah benarkan sekarang, dah tak boleh tarik balik lah. Dia terus tak boleh. Nah. Sekarang memang nampak macam tak ada keperluan, tapi mendatang mungkin ada keperluan. Jadi tak boleh terus. Jadi kita tengok negara yang bagus adalah apabila dia dapat menyusun infrastruktur jalan dengan baik. Sebab kita tengok ada negara dia punya jalan serabut. Macam mana dia punya apa? Perancang bandar susun jalan. Jalan ni pun kena ada pakar dia nak susun tu kedudukan laluan. Kadang laluan pelik. Tengah jalan ada, tak tahulah apa idea. Contohnya antara sistem jalan adalah roundabout kan. Roundabout ni idea siapa buat roundabout? Roundabout jalan. Macam Shah Alam banyak sangat roundabout. Tapi dia idea jalan, solusi jalan. Macam mana nak buat? Nak buat jalan macam ni ke? Atau buat jalan bulat? Faham? So dia ada memang perkhususan bab jalan, susun jalan. So kita boleh nampak lah negara yang macam orang puji, baru ni ada mesyuarat ASEAN, orang puji, oh ni jalan bagus di Malaysia, jalan dia bagus. So orang datang istimewa pun ada jemaah luar, dia kata jalan laluan bagus. Yalah, dia tengok yang KLIA sampai Siptaling memanglah bagus, max kan. Kalau dia pergi mendalam lagi ke dalam-dalam tu, dia jumpalah jalan macam-macam. Pergi Sabah pula, lagilah. Tapi secara umum lah, jalan kat Malaysia ni bagus secara umum. Tapi kalau kita perincikan, memanglah ada je yang tak elok, lebih baik. Tapi kalau kita pergi Thailand, jalan ni lagi bagus daripada Malaysia, kan? Thailand
Kampung-kampung pun jalan bagus. Wallahualam. Seterusnya, tu dia ada pakar dia, tak payah fikir. Ada orang mahir susun jalan, bagi kat dia. Faham tak? Contohnya kita nak buat istimak tu, kita bagi cerita basic je kan. Jadi kalau kita susun laluan keluar masuk istimak ni tak betul, dia akan menyebabkan jadi jam kan. Macam kita pergi istimak mana Thailand ke Indonesia, dia punya maknanya orang yang jaga lalu lintas ni dia tak bagus lah kan. Jadi bila tak bagus, jalan jadi keluar masuk tu jadi serabut. Jadi kena, kalau contohnya berlaku istimak, kita bagi orang yang reti susun jalan ni supaya mengurangkan kesesatan. Soalnya وغير النافذ يحرم الإشراع إليه بغير أصل وكذا ببعض أهل الأصل. Dia jalan ni dia istilahkan nafiz dengan ghairun nafiz. Nafiz ni kita pakai istilah jalan awam lah. Ghairun nafiz ni jalan khas, private. Faham? Jadi jalan tu mungkin hanya 10 orang saja dia punya ahli dia. Ahli dia 10 orang. Laluan tu laluan kecil. Maka macam contohlah kita kata, macam rumah depan-depan ni, yang sekarang punya rumah-rumah ni, jadi kan dia ada pagar. Dulu tak ada pagar. Kemudian mereka ni telah buat pagar, menyebabkan jalan ni sahala je. Dia bukan boleh masuk ke sini, dia satu je. Maka setiap lorong, setiap orang yang tinggal di lorong tersebut, mereka adalah ahli kepada jalan tu. Faham? Itu yang dipanggil tariq ghairun nafis. Sekarang rumah pula, rumah kiri kanan. Jadi orang yang sini, orang sini sampai ke hujung jalan, mereka adalah ahli kepada jalan itu. Maka kalau nak buat seperti itulah, Raushan ke, Janah ke, Oning ke, kalau nak buat, hendaklah mendapat keizinan. Apa dia kata tadi? Baca. وغير النافذ يحرم الإشراع إليه بغير أهله. Lighairi ahlihi. Yang bukan ahli memang tak boleh lah. Lagi. وكذا لبعض أهله الأصح إلا برضا الباقي. Kalau ahli pun tak boleh, kecuali ada redha daripada baki ahli yang lain. Faham? Kena kutip suara. Nak buat apa-apa benda ni, kena tanya juga jiran-jiran tu. Bukan kau punya seorang jalan. Jadi kena minta redha. Kalau kena bayar, bayar. Seterusnya, jadi kalau bandar-bandar ni macam terjaga juga. Kampung-kampung kita tengok ada orang, dia tutup terus jalan. Dia buat rumah dia. Dia kat kampung. Sepatutnya ni laluan ni, dia boleh tarik halaman rumah dia sampai tutup jalan. Orang kena pusing jauh. Tak boleh sepatutnya. Itu kan jalan. Kena buat ambil buat harta sendiri pula. Kemudian jadi sekarang ni dia kata ahli jalan. Kita kena tahu lah ahli jalan ni siapa. Ahli jalan ni siapa? Dia ada perincian lagi. Dia kata ahli jalan ni adalah, contohnya ni jalan, kiri kanan ni ada rumah, tapi contohlah belah kanan ni dia punya pintu depan menghadap jalan. Rumah yang belah sini, pintu depan dia belah sini. Bontot rumah tu yang menghadap jalan. Faham? Ada belakang lah. Bontot rumah tu belakang rumah. Belakang rumah menghadap jalan. Maka ahli jalan itu adalah orang yang depan rumah menghadap jalan, bukan orang yang belakang rumah menghadap jalan. Faham? Ahli rumah dikira rumah siapa yang depan rumah dia menghadap jalan, maka dialah ahli jalan. Orang yang mana belakang rumah dia menghadap jalan, maka dia bukan ahli kepada jalan itu. Dia ahli kepada jalan yang depan rumah dia, bukan belakang rumah dia. Faham? Baca lagi sekali.
وأخذه من نفذ بابها. Itulah man nafadha babu, orang yang tembus pintu rumahnya ke ke jalan. لا من لاصقه جدار. Bukan orang yang mana dinding rumah dia melekat kepada jalan. Dinding rumah dia memang tepi jalan, tapi pintu bukan dekat jalan tu, pintu belah sini. Maka kita tengok pintu tu, pintu masuk belah mana, maka jalan tu dia adalah ahli kepada jalan. Bukan semata-mata rumah dia attach kepada jalan. Attach saja tak, mesti cari pintu kat mana. Sebab itu nanti kita akan belajar dalam bab rumah ni pun, nak letakkan pintu pun dia ada peraturan dia. Pintu, di mana pintu? Tak boleh suka hati buat pintu. Pintu, sebab apa? Tak boleh suka hati buat pintu. Pintu ni adalah laluan masuk. Dan bila dia laluan masuk, dia menjadi punca kesesakan. Faham? Dia jadi punca kesesakan. Sebab itu tempat nak masuk. Jadi nak buat pintu pun dia ada syarat dia. Sebab membuat pintu tanpa mengikut peraturan hanya mencipta kesesakan yang tak dibenarkan. Faham? Okey. Seterusnya, وهل الاستنقاء بالنار أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب خلاف. وباب ذلك. khilaf. Muktamad apa? ولهذه أصحهما الثاني. Asani. Sekarang ni kita katalah jalan ni yang depan ni, dua-dua rumah kiri kanan pintu menghadap jalan. Okey lah. Kiri kanan ni katalah ada 20 biji rumah. Sampai ke dipanggil Ra'sul Syari'. Ini kan jalan mati, tutup pagar. Lepas tu yang hujung tu, yang nak sampai jalan besar tu, kita panggil Ra'sul, kepala jalan. Kepala jalan Ini jalan mati, ni kepala jalan. Maka dibahaskan. Tadi kita dah kata pemilik jalan adalah orang yang pintu rumahnya menghadap jalan. Okey dah. Sekarang ni orang yang pintu rumah menghadap jalan ada 10 ada 20 biji rumah. Daripada jalan mati sampai kepala jalan. Contoh, ada 20 biji. Sebelah menyebelah. Adakah kesemua penghuni 20 biji rumah daripada jalan mati sampai hujung jalan itu adalah dikira ahli kepada jalan tersebut? Atau ahli kepada jalan itu adalah iktibar dia daripada depan rumah dia ke kepala jalan? Kalau rumah dia dekat tengah-tengah, dia adalah ahli kepada jalan daripada depan rumah dia sampai ke hujung jalan. Jalan yang belakang sampai jalan mati itu dia bukan ahli kepada jalan tu. Faham? Ada dua pendapat. Pendapat yang muktamad dia adalah yang kedua. Ahli jalan adalah orang yang daripada depan rumah dia sehingga kepala jalan. Adapun jalan yang sebelum rumah dia sehingga jalan mati, dia tak dikira ahli kepada jalan tersebut. Itulah yang muktamad. Baca lagi sekali. Kalau kita pakai kullihim, dia akan jadi ke 20 ni daripada hujung jalan sampai hujung jalan mereka adalah ahli. Itu adalah wajah pertama. Ataupun wajah yang kedua, Ra'sid darbi babi dari. Situ je. Ni je. Belakang tak. Wajhani asahuhuma as-san. Ada dua wajah yang muktamadnya yang kedua lah. Daripada Ra'sud darbi sampailah depan rumah dia. Itu sahaja dia punya hak. Yang belakang tu dia bukan ahli.
وليس لغيرهم فتح باب إليه بالاستطراق. وليس لغيرهم فتح باب إليه بالاستطراق. Walaysa li ghairi ahli tariq. Tidak boleh orang yang dia bukan ahli kepada jalan, dia buka pintu. Buka pintu, dia main buat pintu lah. Tak boleh buat pintu. Satu orang dekat dinding rumah dia, dia tidak boleh buat pintu menghadap jalan yang dia bukan ahli jalan tu. Jalan pintu untuk apa? Pintu untuk masuk utama. Dia tak boleh buat jalan. Sebab apa? Jalan itu bukan jalan dia. Kalau dia buat pintu, dia telah mencipta kesesakan baru. Dia telah mencipta kesesakan baru pada premis yang bukan dia punya. Faham? Sebab itu tak boleh. Walaysa li ghairihim, li ghairi ahli fathu babi. Tak boleh buat pintu. Lil istitrak. Istitrak ni masuk rumah. Tak boleh. Seterusnya. Walahu fathuhu idza samarahu fil asr. Walahu apa? Walahu fathuhu idza samarahu fil asr. Walahu fathuhu. Walahu fathuhu idza samarahu fil asr. Lagi? Buat apa dia buka? Samarahu tu maksud dia paku. Dia boleh buka pintu kalau pintu tu tak buka. Memang boleh. Faham? Samarahu tu paku pintu. Faham? Pintu kemudian paku jadi buka. Tak apalah. Kita fahamlah kenapa boleh kan. Tapi kenapa dia buat macam tu? Kenapa boleh tu jelas lah. Sebab walaupun dia buat pintu, tapi dia tak keluar masuk melalui pintu itu. Mungkin dia buat lubang pintu kat dinding, tapi dia tak pakai. Dia paku mungkin benda reserve lubang emergency ke apa ke, supaya nanti boleh pecahkan pintu. Mungkin lah idea dia kan. So dekat dinding tu dia buat juga lubang pintu, tapi dia tutup. Dia tak pakai. Dia reserve lubang. Kok nanti ke depan nak buat pintu, dah siap dah mungkin. Tak apalah. Sebab elat kita tak bagi dia buat tu mencipta istitrak, laluan. Tapi kalau dia tak lalu, boleh. Kemudian sekali lagi, waman lahu fihi bab. Orang yang di jalan itu ada pintunya. Maksudnya dia ahli lah jalan tu. Kemudian fafataha baban akhar. Akhar tu maksudnya baban akhar. Dia buka pintu satu lagi menghadap jalan juga. Boleh tak dia buka pintu baru? Kita tengok dia buka kat mana. Adakah dia buka lebih belakang daripada pintu asal, ataupun lebih depan daripada pintu asal? Fafataha akhara. Yang lebih jauh daripada kepala jalan. Ni dinding rumah dia, itu hujung jalan. Jadi pintu ni kat tengah ni. Dia buka pintu baru lebih belakang daripada pintu asal. Maksudnya dia buka kat dinding ni. Dia jadi lebih jauh daripada hujung jalan. Tak boleh. Kalau dia nak buka pintu lebih ke depan daripada pintu asal, boleh. Kalau lebih belakang, tak boleh. Sebab apa? Tadi kan kita dah kata ahli jalan adalah bermula daripada depan pintu rumah dia sampai ke hujung jalan. Kalau dia buka belakang, dia telah ambil jalan yang bukan dia ahli. Kalau dia ambil
ke depan boleh, kalau ke belakang tak boleh. Kalau dalam kitab matan Ghayah dia guna perkataan taqdimul bab, takhirul bab. Taqdimul bab, dia buat pintu di dinding lebih depan, menghala ke jalan besar. Itu boleh. Kalau dia takhirul bab, dia buat pintu belakang. Faham? Lebih jauh daripada jalan depan. Tak boleh. Elak dia tadi dah terangkan kerana dia tidak dikira ahli kepada jalan yang belakang pintu asalnya. Maka kalau dia buat, dia telah membuat pintu bukan pada haknya. Tapi kita janganlah taswir macam rumah macam ni. Rumah macam ni kan dia dah lock keluasan rumah dia. Lepas tu pintu kat dalam ikut dia nak buat pintu tepi ke, tak ada apa-apa kesan pun. Faham? Rumah depan ni kan ada halaman, pagar, pintu. Contohlah, dia nak tukar pintu jadi sini ke sini ke, tak ada apa-apa. Faham? Mana sama. Dia buat pintu kat sini ke, pintu kat sini ke, tak ada apa-apa kesan daripada segi mencipta kesakan. Ini surah ni mungkin kita tak pernah tengok. Dia pattern rumah. Rumah tu dinding betul-betul melekat dengan jalan. Macam kat Arab banyak rumah macam tu. Ni jalan, ni betul-betul keluar pintu rumah terus. Keluar je satu tapak, terus pijak apa? Jalan. Faham? Yang jenis tak ada halaman. Rumah yang betul-betul melekat macam ni. Yang ni dia punya keluasan semua dah. Jadi orang tu punya ruang dia adalah seluruh depan rumah dia tu. Pagar tu adalah dia punya rumah lah. Faham? So dia tak samalah surah dengan yang dibahaskan. Wallahu a'lam. 11. Ustaz Salim masuk? Ha?